Syarat atas yang tawakaf, syarat mauquf adalah berkekal manfaat. Berkekal manfaat, dawamul intifa'. Mana dawamul intifa'? Iaitu manfaatnya dawam dengan sekira-kira mauquf. Dawam mauqufnya menurut sekira-kira mauquf. Ya, jadi kon mutlak mana ji dawam pakai ban dawam buat kada orang baca pi kan. Agak dawam ni segi berkekal in Honda. Nyan di Pluton. Pluton dia cocok manfaat dia. Cuman punya pencampur kan tu kadang. Apa boleh. Kalau kekal secara mutlak. Kena biasa be sang. Kena biasa be daripada biasa be. Maka perlu ada kalian kedukaan kami. Yang kena mai tanya yang biasa dengan biasa be, kena biasa be. Biasa be ya. Dengan bagaimana barang kali datang. Kalau syekhuna biasu ya baka mudatan yasil istijar biha biiznin. Yuqabalu bi ujratin wa fihi bahsun faraji'hu. Dengan kira kekal barangnya bak sabah mudah yang pusah dapat sewa barangnya. Jadi murut barang. Mio barang sikin padit tun je dapat sewa. Honda padit tun je sewa. Brumo padit tun je sewa. Yang lagi jangan kekal. Di barang yang dijang bro, dijang habis masa dapat sewa. Yang kita mukabalah, tak izin pakai untuk mukabalah dengan jurah. Tapi napa masalah? Wafi basun faraji'hu, maka dia merajaah kembali. Ini dalam doa dawamul intifa' berkekal manfaat yang telah disebutkan dengannya mauquf yang dimaksudkan daripadanya mauquf. Manfaat yang maksud batanya loh. Ke manfaat lain kekal. Lagi pejampu cita romatnya, nya manfaat je pejampu romatnya tapi kan yang maksud dengan pejampu dawam manfaat dengan tempoh bro lagi. Jadi kan 3 atau tempoh bro karela itu. Nah pejampu 3 atau tempoh bro 3 karela lagi. Lagi pun lagi gelas lebihnya. 3 pakai gelas, bah. Piring lebihnya 3 pakai piring bah lagi. Hanya pakai li. Pulam le teragai nyandung. Ya hanya tawakal sebab manfaat yang maksud bagi anak dawam. Mana anak dawam dia dah cuma manfaat, hanya cuma manfaat li. Dah pegang pejampunya untuk datang pobro je 3 datang pobro kaduroi tapi kita proses ngangoi. Nyan kan manfaat maksud men. Kan manfaat maksud men. Jadi yang perlu pegang. Ka kai lam kan.